Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya kita dapat lagi menikmati nikmat-nikmat yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam bagi yang memberi salam. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang keberkatan bagi kita, Jumaah Mubarak, dan kita dapat menjalani ketaatan dan memperbanyakkan selawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana hari Jumaat ni hari yang digalakkan untuk kita menambah lagi, memperbanyakkan lagi selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allahumma salli alaihi kita dimakbulkan segala hajat-hajat kita insya-Allah. Seperti biasa pada pagi yang mulia ini insya-Allah saya akan membacakan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diselangi dengan bacaan qasidah puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-samalah kita ikuti ataupun mendengarkan, mudah-mudahan menjadi ketenangan pada batin kita insya-Allah. Insya-Allah. Waalaikumsalam bagi yang memberi salam. Insya-Allah Kak Ni Umi kepada Said Amir Sungai Petani, mudah-mudahan diberkatinya insya-Allah. InsyaAllah tanpa melengahkan masa, saya akan mulakanlah bacaan selawat dan madih puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dipandang oleh Allah, kita semua dipandang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sihat. Waalaikumsalam bagi yang memberi salam. Mudah-mudahan semua yang ada dalam live ni diberikan kesihatan yang baik, dan semua kita, ahli keluarga kita diberikan kesihatan, diberkati kehidupan, diberkati umurnya insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi samii alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah wa alihi wa ashabil kiram, ila arwahi sayyidil anbiya'i wal mursalin, insyaallah rahmatil arba'ah, ila arwahi masyayikhina min tariqatina syar'iyyah, wasata ila rahimah min tariqah wa sunnah wa jamaah syabab Muhammad sultan sayyid insyaallah wa sallallahu masyayikhina ustadz wa walidina Fatihah. InsyaAllah kepada Kak Nusrah, InsyaAllah kami akan hadir di Madrasah Ustaz Qayyum insyaAllah. Pada setiap bulan setiap bulan kami akan isikanlah di tempat tersebut dengan bacaan burdah. Mudah-mudahan insyaAllah Allah pilih kita insyaAllah. Tanpa melengahkan masa, insyaAllah saya akan mulakanlah bacaan qasidah dan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hayati, sama-sama kita ikuti di dalam semua pekerjaan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. InsyaAllah juga boleh kita sebelum terlupa kita sama-sama niatkan bagi yang diuji dengan kesihatan, mudah-mudahan Allah bagi kesembuhan. Bukan apa, kerana tadi sebelum saya sampai tadi ada satu hamba Allah, dia berikan air untuk doakan supaya diberikan kesembuhan. Katanya batu karang. Jadi kita doakan beliau, jiran kami sahaja di kedai sebelah ni, dia diuji dengan sakit batu karang. Jadi insyaAllah kita doakan mudah-mudahan Allah SWT memberi kesembuhan kepada beliau, dan air yang kita bacakan ini menjadi asbab syifa bagi penyakit-penyakit beliau. Dan kita semualah mudah-mudahan pada pagi Jumaat yang mulia ini Allah kabulkan hajat-hajat kita, terutama bagi yang diuji kesihatan. Allah beri kesembuhan pada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Sama-samalah kita niatkan dan memohon hajat daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal Ihsan bahra judik malyan jud lana bil ghufran jud lana bil ghufran jud li hadzal insan عبد سوء خذيان من ذنوبه وحلان خائف إنك غضبان خائف إنك غضبان ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان يا رجاء أهل الإيمان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لنا بالغفران لا تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يذل في الناجي قائلا يا حنان قائلا يا حنان بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان
سيدات النسوان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لنا بالغفران يا صامد يا معطي بالعطاء لا تبطي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحه يعقوب حين ذالت الأحزان حين ذالت الأحزان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لنا بالغفران صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم مولد الهادي نبينا هيئت للمتقين كل من قالوا رضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم حبه عين الكمال جاهه عالي وغالي صحبه خير الرجال بايع الهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم وجهه فاق البدور زاده المولى سرورا قد بدا في الكون نورا قبل خلق الله محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم
اشتدي أذمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج وسحاب الخير لها مطر فإذا جاء الإيمان تجي وفوائد مولانا جمل لسروج الأنفس والمهج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج ولها أرج محي أبدا فاقصد محيا ذاك الأرج فلربما ما فاض المحيا ببحار الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فذو سعة وذو حرج ونزولهم وطلوعهم فإلى درك وعلى درج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج ومعايشهم وعواقبهم ليست في المشي على عوج حكم نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج فإذا اقتصدت ثم نعرجت فبمقتصد وبمنعرج شهدت بعجانبها حجج قامت بالأمر على حجج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم الله sempurna kan kanjeng Nabi tubuh dan ilmu serta perangai tak ada tubuh ilmu perangai terlebih sempurna dari Nabi tubuh Nabi terbaik dengarlah putih dan bersih bercampur merah wajahnya cantik tingginya sedang mulutnya manis dipandang orang ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji alfatay ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami giginya rata putih bersinar bagai mutiara sungguhlah benar lidahnya fasih terang dan nyata kata-katanya bagai permata matanya terang sungguh umpama memakai sifat selama-lama alisnya terang
terang jika disifat umpama bulan. Pertama tepat ya Rasulullah, salamun alaiki ya rafi'a sya'ni wa daraji an fatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Dahinya bercahaya luas sebagai bulan, malam 14 janggutnya tebal, hitam rupanya tubuhnya sangat harum baunya jika dilihat pertama kali terasa seram haibah sekali, tapi jika terus diikuti terasa cinta di dalam hati ya Rasulullah. Salamun alaiki ya rafi'a sya'ni wa daraji ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ya ma'dinal anwar ya manba'al asrar ya khiratal akhyar ya khaira khalqillah ya akhalal aini ya sayyidal kaunain ya thaniyal ithnin ya khaira khalqillah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Ya nasir al-Islam bi sayfi wal iqdam ya wasil al-arham ya khaira khalqillah. Adhammu madha qal ya ashhad lahu fil hal بأنك المفضال يا خير خلق الله. الله 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 حبيبي رسول الله.
في كفك الغالي تسبح العالي حسباء بمقالي يا خير خلق الله غزالة الوادي نادت على الهادي يضمن لي صيادي يا خير خلق الله 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 حبيبي رسول الله 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 حبيبي رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبانا مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقاب وبداء كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهل عيني من سداب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسأسى وتأن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضبي كأن بالنار ما بالماء من بلل حوذنا وبالماء ما بالنار من ضربي والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عام وصام فإعلان البشائر لم تسمع وبارقات الإنذار لم تشابي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عينوا في الأفق من شهب منقضات وفق ما في الأرض من صنب مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدا عن طريق الوحي منهزمون من الشياطين يقف إثر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رومي نبذا به بعد تصبيح بباطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم همنا يهون باسمك يا عظيم. الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم همنا يهون باسمك يا عظيم. أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا أذيل ما قد نزل من فتح الخاطب الشديد. الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم همنا يهون باسمك يا عظيم. حي قديم قديم وجد باقي غني غني مجيد. حي قديم قديم وجد باقي غني غني مجيد. عدل إله إله وحيد بر رؤوف رؤوف بالعبيد. الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم. الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم همنا يهون باسمك يا عظيم. وللنبي صل يا سلام
منا صلاة مع سلام، وللنبي صل يا سلام. منا صلاة مع سلام يوم الجزم، نحن سلام مما نخاف يا مجيد. الله يا عظيم أنت العظيم، قد همنا هم عظيم، وكل هم همنا يهون باسمك يا عظيم. والآل والصحب الأسود سادوا به بيضا وسود، والآل والصحب الأسود سادوا به بيضا وسود. لا سيما ماحي الحسود سيف الإله ابن الوليد. الله يا عظيم أنت العظيم، قد همنا هم عظيم، وكل هم همنا يهون باسمك يا عظيم. الله يا عظيم أنت العظيم، قد همنا هم عظيم، وكل هم همنا يهون باسمك يا عظيم. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان، اشتقنا لك اشتقنا لك والنا يا طيبة يا داوى العيان، اشتقنا لك اشتقنا لك والهوى نادانا. يا حبيب أنوار لمع قد بدا وجه الحبيب، وقريبنا في هواه والهوى فيه يطيب، والهوى فيه يطيب. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان، اشتقنا لك اشتقنا لك والهوى نادانا. سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام ذخري، يا عمر اقضيه بعمري، وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان، اشتقنا لك اشتقنا لك والهوى نادانا. يا علي يا ابن أبي طالب، منكم المصدر المواهب، هل ترى هل أرى لي حاجب، عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان، اشتقنا لك اشتقنا لك والهوى نادانا. أسياد الحسن والحسين إلى النبي قرة
عيني يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبة يا طيبة يا ناوى العيان اشتقنا لك اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. دمعي مهطال من عيني مضاها مضاها يا برد الآصال سلم على طه على طه سلم عليه يا نسيم القرب القرب واذكر إليه لوعاتي وحبي وحبي مولع به وليس في كسبي صبري محال عن حضرات الباها الباها الله الله كلمة محلاها محلاها يا برد الأنصال سلم على طه على طه الله الله كلمة محلاها محلاها يا برد الأصال سلم على طه على طه نور الحبيب يا عاشق يسلب منه لبيب إذ يراه يجذب أمر عجيب يدريه من يقرب عند الوصال ذي المعنى يراها الله الله كلمة محلاها يا برد الأصال سلم على طه على طه الله الله كلمة محلاها يا برد الأصال سلم على طه على طه خذ السبيل يا مريد القرب واتبع دليل لحضرات العرب يكتبيل عن مذهب الحب تشرب ذلال من خمره تسقاها ساقي المدام في حضرات القدس طه الإمام عن المدم ينسي فلا ملام
إن قلت في كأس نور الجمال للأشياء عطاها الله الله كلمة محلاها يا برد الآصال سلم على طه الله الله كلمة محلاها يا برد الآصال سلم على طه جمال الذات محمد الهادي نور الصفات كنزي واعتمادي حال الممات جعلته ذادي عند السؤال يقول أنا لها يخفع تخفيف في من كان بيني على الطريق هكذا في ظني إني وثيق بالمصطفى حسني عند المآل الرحمة نرجاها الله الله كلمة محلاها يا برد الآصال سلم على طه الله الله كلمة محلاها يا برد الآصال سلم على طه جذبتني بحسن ضوء وجهها ساقتني كأسها من عتيق الخمر غيبتني عني بسر تجلي لكعبة الحق فاسجد وكبري الله 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 ربي سيدي كن معنا الله 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 ربي سيدي كن معنا تحسبها غيري ولست سواها في قاب قوسين لم أرى غيري هي عين ذاتي وشمس صفاتي ومظهر وجودي في شفعي ووتري أعيد 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 فهذا يوم السعيد الله 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 يا مولانا الله الله ربي سيدي فيك رجانا
الله 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 يا مولانا الله الله ربي سيدي فيك رجانا أهل حزب الديان حار العقل مني إني هائم والهان غائب عن عيني الله 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 يا مولانا الله الله ربي سيدي فيك رجانا كنا وأما الآن تهنا عن الكون لا جهة لا مكان ندري فيها وطني الله 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 يا مولانا الله الله ربي سيدي فيك رجانا لا فضل أركان حيث نضاع بدني حالي مثلي حيران فيما وقع مني اتركني يا إنسان لا تسألني عني لو تعلم بما كان في الغالب تعذرني الله 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 يا مولانا الله الله ربي سيدي فيك رجانا غاب الفرق الملوان واظهر غيره عني تيهني بالبيان ربي يحسن عوني لا نرى في الأكوان وفي نفسي مني إلا ذات الرحمن قرت بها عيني الله 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 يا مولانا الله الله ربي سيدي فيك رجانا الله 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 سيدي الله 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 الحبيب الله لله لله هام الرجال الله الله في حب الحبيب في حب الحبيب الله 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 سيدي الله 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 الحبيب الله افرح يا قلبي حبيبك حاضر الله الله تنعم بذكري وقص الآثار الله 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 سيدي الله 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 الحبيب الله اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, telik oleh-Mu ya Allah akan diri kami. Siang dan malam janganlah berhenti, itulah pinta kami ya Allah setiap hari. Kami ini anak dagang dosa kami banyak, amal kami kurang. Asyikkan dunia pagi dan petang, harap diampun Tuhan penyayang. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa ahli keluarga kami ya Allah, ahli jemaah serta guru-guru kami ya Allah. Ya Allah Tuhan yang karim, anugerahkan kami ya Allah ilmu dan yakin, tambahi pula ya Allah muhibbah dan tamkin, serta selamat di dunia wa ila yaumiddin. Ya Allah, Kaulah Tuhan yang kami sebut-sebut, berikan kami ya Allah hati yang syuhud, baikkan perangai kami ya Allah dengan lemah lembut, dan matikan kami ya Allah di dalam sujud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bacaan selawat kita ini kita semua dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terima segala amal kebajikan kita, kita diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah saya menyuruh kepada diri sendiri dan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama pada hari Jumaat yang mulia ini, yang mana selawat kita ini langsung sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam kepada yang beri salam, dan yang mudah-mudahan semua kita dimakbulkan hajat-hajat kita yang memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, diistiqamahkan dalam selawat. Insya-Allah bila kita mempunyai keazaman yang kuat untuk bagaimana jika kita nak mendapat keistiqomahan ataupun mulazamah di dalam amalan selawat ini, ialah diceritakan oleh guru-guru kami, jadikanlah pekerjaan dan keperluan selawat itu. Seperti mana kita bekerja mencari nafkah, di pagi hari kita keluar dengan bersemangat untuk mencari nafkah untuk ahli keluarga. Seperti itu juga selawat dan salam ini, amalan selawat ini kita jadikan pekerjaan kita.
Bila kita jadikan pekerjaan, maka kita mewajibkan wirid selawat itu di setiap hari kita. Mana kata bila kita tinggal tu tidak senang lah, tidak tenang hati. Jadi bila kita jadikan keperluan dan pekerjaan kita, insya-Allah mula-mula mungkin mempunyai bebanan, tetapi apabila kelamaan kita akan menjadi kesenangan, kemudahan untuk beristiqamah dalam amalan selawat. Sehingga kan selawat ini menjadi tujuan utama hidup. Itulah tujuan kita hidup, iaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diciptakan kita ini untuk berubudiah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ibadah itu ialah kita berselawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dunia ini juga diciptakan daripada adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu besarnya pangkat dan ketinggian darjat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau jika kita melebihkan dunia, melebihkan segala hal daripada selain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berada di satu darjat yang rendah. Orang yang saleh, para salihin, mereka meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di utama dalam kehidupan mereka. Meletakkan Nabi SAW ini di keutamaan dalam kehidupan, melebihi dari segalanya. Itulah cara untuk kita bagaimana kita nak beristiqamah dalam selawat dan salam kepada Nabi SAW. Kita menjadikan keutamaan selawat itu, Nabi SAW itu menjadi panduan hidup kita, tujuan hidup kita. Sehingga kan semua kehidupan kita ini berpandukan Nabi SAW. Sebenarnya itulah hakikatnya. Kehidupan kita ini sama ada kita mengikut Nabi SAW atau kita mengikut selain Nabi SAW. Cara untuk kita mengikut Nabi SAW ialah kita memperbanyakkan hari-hari itu, kita bangun tidur tu, kita teringat untuk berselawat dan salam kepada Nabi SAW. Kerana satu-satunya amalan yang paling mulia, yang kita kata apa, yang selamat di zaman ini, terutama di akhir zaman ini, yang diceritakan oleh para guru, salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang kita kata apa, dijamin amalannya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan caranya lagi untuk kita Allahumma salli ala Muhammad, untuk kita istiqamah dalam selawat ini ialah kita selalu berada dalam bersama dengan alat ataupun alat untuk kita mengingati Allah dan mengingati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tasbih, sibahah. Tasbih ini mempunyai satu keajaiban ataupun khasiat yang banyak. Di samping kita mengingati Allah, kita tengok tasbih, apa yang kita teringat? Kita akan teringat Allah SWT. Dan bagi ahli selawat, dia akan mengingati untuk berselawat. Jadi bila kita berselawat, jadikan pekerjaan yang seperti saya kata tadi, keperluan kita dalam kehidupan adalah selawat, pekerjaan kita, maka bila kita tengok tasbih, apa yang kita teringat pertama? Kita teringat untuk berselawat lah. Ini bagi orang-orang yang dah sedap ataupun lazat dalam berselawat, kadang-kadang dia tertinggal. Kadang-kadang dia tertinggal selawat. Kadang-kadang dia fikir, orang yang boleh selawat 10,000, aku boleh selawat dekat 1,000 pun susah. Sebenarnya syaitan yang melalaikan kita, nafsu yang melalaikan kita daripada kita ingat Nabi SAW. Dengan cara apa? Dia lupakan kita. Dia lupakan kita untuk berselawat. Orang yang boleh selawat sampai ada yang 100,000 sehari pun ada, boleh berselawat. Sebab apa? Sebab Allah ingatkan dia untuk berselawat. Allah juga yang bagi. Apa tanda asbab untuk kita nak ingat berselawat tu? Iaitu tasbih. Sebab tu kalau kita tengok orang yang dia kata dia ahli selawat ataupun dia selalu selawat, mesti ada tasbih kat tangan dia. Saya ustaz selawat sehari 100,000, tengok tak ada tasbih. Itu kita kepercayaan kurang
Siapa yang beramal dengan selawat, kalau 10,000 cukup. 10,000 selawat dia pasti tidak akan tinggal tasbih. Tak boleh tinggal. Sebab tasbih itu sahabat dia. Ini bagi orang yang nak istiqamah lah, saya kongsikan. Bukanlah saya nak mengajar, saya kongsikan cara untuk kita istiqamah dan selalu memperbanyakkan selawat dan salam. Iaitu dengan selalu bersama tasbih. Bila kita tengok tasbih, oh hari ni aku terlupa selawat. Oh target selawat aku tak cukup. Banyak orang yang senangnya kita pakai tasbih picit lah. Kena ada 2 tasbih. Tasbih picit ni selalu kena ada dengan kita. Ni tasbih picit. Tasbih counter. Yang ini mudah bagi orang-orang yang bekerja. Di samping dia kerja di pejabat ke di mana, dia boleh tekan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Selawat yang mudah selawat Jibril lah. Setiap pekerjaan dia boleh disandingkan dengan berselawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita tidak berpisah dengan alat ni. Tapi kalau kita berpisah dengan alat ni, confirm. Kita boleh bagi confirm akan hilang. Akan jatuh selawat dia. Bahasa kami jatuh selawat. Kalau saya selalu dengan bersama sahabat-sahabat saya akan tanya, selawat berapa? Hari ni selawat banyak mana? Kita tanya tu bukan apa, untuk kita. Dan selawat juga, kata ulama, kita kena sebarkan. Boleh cerita. Sebabnya kita berkongsi dengan sahabat-sahabat kita. Hari ni alhamdulillah aku dah selawat 10,000. Kita berkongsi itu sebenarnya kita memberi motivasi kepada sahabat-sahabat kita. Bila dia dengar sahabat dia berselawat 10,000, dia akan tercabar. Tercabar untuk nak challenge. Itu tak apa. Challenge ataupun kita berlumba-lumba dalam mencintai Nabi SAW. Itulah. Dan kelebihan tasbih pula, dia ada 2. Pernah jadi tak pada kita pegang tasbih, orang kata dia ni riak contoh. Sebab apa? Sebab riak itu berada pada kita. Orang yang bercakap tu, kalau dia tak ada riak, boleh dikeluarkan? Tak boleh. Cerminan. Ada orang yang pegang, yang tengok kita pegang tasbih pula, terus dia teringat nak pegang tasbih. Itu ahli selawat. Sebab apa? Sebab dia setiap hari duduk selawat. Depan orang ke, belakang orang ke, tetap dia akan berselawat. Dia tengok orang pegang tasbih, hari ni selawat tinggal dah pula. Tengok kau. Itu satu motivasi dakwah. Dakwah selawat ini pula, selawat itu masuk dalam dakwah juga. Dakwah nur, dakwah cahaya. Dakwah hal. Jadi orang-orang yang berselawat ni, kadang-kadang kita tengok dia, kita rasa nak berselawat. Dia tak cakap apa pun. Itu dakwah nur dia panggil. Jadi tasbih ini bila kita pegang ni, kita sedang memanfaatkan orang lain. Tapi kalau orang yang bahayanya, orang yang membenci ahli selawat ni, yang kita risaukan termasuk daripada orang yang ada sifat munafik. Sebab orang yang berselawat ini, dia akan dikasihi, disayangi oleh seluruh makhluk kecuali orang yang ada sifat munafik. Jadi kalau kita tengok orang pegang tasbih, kita kata dia riak ada ni. Hati-hati, dalam diri kita tu ada sifat yang tidak elok. Tapi orang yang soleh, bila dia tengok orang pegang tasbih, dia tengok orang yang pegang tasbih, orang soleh, orang ahli selawat, dia tengok terus, dia automatik secara, hari ni aku tertinggal selawat. Sebab apa? Sebab selawat itu menjadi amalan dia. Ni kalau saya cerita selawat panjang sikit lah. InsyaAllah nanti kita akan bersiaran lagi insyaAllah. Cerita ni, kongsikan ini adalah untuk diri sendiri sebenarnya. Bila kita cerita, kita akan bersemangat dalam berselawat dan salam. Selalu saya katakan kepada diri dan kepada kawan-kawan, selawat ini ialah satu amalan ataupun satu benda yang setinggi-tingginya melebihi dunia dan seisinya. Sebab Nabi SAW itu makhluk yang paling mulia, bukan manusia paling mulia, makhluk yang paling mulia, melebihi segala-galanya. Jadi selawat ni, kalau siapa yang tak beramal, tak bersungguh-sungguh dalam amalan selawat ni, dia termasuk orang yang sangat rugi. Dia termasuk, tapi itulah dia pilihan daripada Allah SWT. Kita nak masuk dalam pilihan Allah supaya Allah sibukkan kita. Kita tengok hari-hari kita sibuk dengan apa. Ada orang sibuk dengan pekerjaan dia saja, hanya dunia saja. Ada orang sibuk dengan perniagaan. Ada orang sibuk dengan segala hal dunia. Tapi ada yang lebih hebat, dia sibuk dengan selawat. Walaupun dia bersama orang-orang luar, dia bersama dengan
pekerjaan dunia dia, tetapi dia tidak meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak lupa akan Allah, dan dia tidak meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam harian dia, hati dia, mulut dia sentiasa basah dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu yang kita nak di dalam kehidupan kita ini. Penuhilah dengan selalu bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita memperbanyakkan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan perkongsian ini dapat kita manfaatkan, dapat kita amalkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang yang sibuk dengan Nabi SAW, sibuk dengan nama Nabi SAW, yang berbanyak mengajak manusia. Yang doa yang perlu kita selalu doa, ya Allah, kau tetapkanlah hati aku dalam agama, tetapkanlah hati aku ini dalam selalu bersama dengan amalan selawat Nabi SAW. Kerana ini adalah taufik dan hidayah daripada Allah. Ya Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita, kita dapat menyebut Nabi SAW. Tapi jika Allah tidak bagi pada kita, walaupun benda itu senang nak sebut sallallahu alaihi Muhammad, benda yang benar senang, tapi kita tidak, na'udzubillah, kita tidak dipilih oleh Allah untuk sebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah marilah sama-sama kita penuhkan masa kita, terutama hari Jumaat ini yang mulia ini, penuhkan kehidupan kita, harian kita dengan banyak menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan kita dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berikan keampunan semua ahli keluarga kita menjadi orang-orang yang memperbanyakkan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.